Sahara Barat ialah wilayah yang dipertikaikan di barat laut Afrika antara pihak berkuasa Maghribi dan Gerakan Kemerdekaan Tempatan. Kebanyakan bandar di pantai dikuasai Maghribi. Gurun di pedalaman dibahagi oleh tembok tanah lebih 2,000 km dengan kawasan berbahaya di sekelilingnya. Bagi penduduk, ini bermakna pemeriksaan berterusan, larangan merakam dan soal siasat dokumen. Kehidupan di bandar lebih meriah, namun keputusan dibuat jauh daripada penduduk. Pasport, pekerjaan dan hak berpindah bergantung bukan pada kehendak keluarga. Ia bergantung pada sisi mana tembok itu anda dilahirkan. Apabila pentadbiran Eropah dahulu meninggalkan Sahara Barat, tiada rancangan yang diiktiraf umum untuk mentadbir tanah itu muncul. Pihak berkuasa jiran dan gerakan tempatan melihat masa depan secara berbeza. Mereka berselisih faham tentang siapa yang mewakili rakyat. Status yang belum selesai menyukarkan pendaftaran hak tanah atau pembukaan perniagaan. Ia juga suka untuk mengiktiraf diploma dan mengadili kes mengikut peraturan jelas. Sekolah mengajar versi sejarah yang berbeza. Orang ramai pula mendengar saudara mara di kedua-dua belah gurun. Dokumen lama sering mencetuskan pertikaian. Sebarang urusan hak tanah atau tanah mengambil masa berbulan-bulan untuk persetujuan. Pihak berkuasa Maghribi mengawal bandar-bandar pesisir utama Sahara Barat, jalan ke pelabuhan dan sebahagian padang pasir. Pentadbiran gerakan tempatan dalam buangan beroperasi di seberang tembok panjang itu. Secara rasmi ada gencatan senjata, tetapi tiada penyelesaian politik. PAS, permit dan pemeriksaan berubah dari satu zon ke zon lain. Wartawan dan pemerhati tidak selalu dibenarkan masuk ke semua tempat. Pertemuan awam boleh berakhir dengan penggeledahan. Melintasi tembok hanya boleh melalui koridor rasmi yang jarang, menyebabkan keluarga tidak bertemu bertahun-tahun dan hidup berjauhan. Ramai orang di Sahara Barat lahir tanpa dokumen. Ada yang hidup dengan dokumen sementara. Ada pula yang guna dokumen negara jiran. Yang lain pula di kem pelarian. Setiap perjalanan perlukan izin khas. Tanpa pasport yang sah, sukar belajar di luar negara. Sukar juga mendapatkan rawatan klinik besar. Mencari pekerjaan tetap juga susah. Keluarga sering terpisah bertahun-tahun. Ada yang tinggal di tepi laut. Ada pula di padang pasir atau negara jiran. Proses penyatuan semula makan berbulan-bulan. Bantuan konsulat selalunya tiada. Orang ramai bawa salinan dokumen. Mereka sedia jawapan untuk sekatan jalan. Satu kesilapan borang boleh halang jumpa keluarga. Di zon padang pasir Sahara Barat, terdapat kem-kem di mana orang telah tinggal lebih dari 40 tahun. Rumah-rumah dari tanah liat dan batu bata, kemah-kemah, perabot ringkas, tonggas. Makanan terutamanya bantuan kemanusiaan, bijirin, minyak, sedikit sayur-sayuran. Sekolah beroperasi, tetapi buku teks dan guru tidak mencukupi, pakar muda berpindah. Elektrik terputus-putus, internet lemah dan mahal. Orang ramai dilahirkan dan menua di sini, tidak pernah pulang ke rumah. Bekalan makanan datang secara berkumpulan dan menentukan menu. Langkah sementara ini telah menjadi satu-satunya alamat untuk seluruh generasi. Di Sahara Barat, iklimnya gurun, hujan jarang, kemarau panjang, angin kuat. Air adalah sumber utama yang sangat kurang. Di bandar, bekalan air mengikut jadual, penduduk menyimpan air dalam kanister. Di kem, air dihantar lori tangki, setiap liter air dicatat dengan teliti. Musim panas, suhu melebihi 45 darjah Celsius, peralatan mudah panas, sukar tidur malam. Ribut pasir berlarutan beberapa hari, telah ditutup kain untuk melindungi pernafasan. Perigi lama sering hasilkan air payau, pengairan dan kegunaan harian sangat terhad. Perigi baharu membantu, namun penggunaan meningkat pantas, penjimatan air jadi cara hidup. Dahulu tempat kurma dan ternakan, kini Sahara Barat makin meluas menjadi tanah kering tandus. Pasir menimbusi perigi lama, memaksa penduduk berpindah ke jalan dan kem. Hujan lebat jarang berlaku, menghakis bangunan rapuh, diikuti minggu tanpa hujan. Bilangan ternakan berkurang, menyebabkan keluarga kehilangan pendapatan. Penduduk tempatan bina pelindung angin, kukuhkan kebun, kumpul air hujan dalam tong. Tanpa sumber stabil, oasis satu persatu lenyap, kampung menjadi kosong. Makanan ternakan mahal dan haiwan lebih kerap sakit. Setiap tahun, kurang sebab untuk kekal, terutama tanpa kerja dan air berdekatan. Gurun Sahara Barat memiliki salah satu deposit fosfat terbesar. Pita penghantar panjang membawa biji ke laut untuk dimuat. Kontrak ditandatangani di tempat yang jauh. Peralatan dan pengurusan pula dari luar. Penduduk tempatan hanya mendapat shift sementara dan gaji rendah. Perniagaan kecil bergantung pada makanan, pembaikan, pengangkutan dan komunikasi. Beliau mencari peluang untuk belajar dan bekerja di tempat lain.
Peluang di sini memang terhad. Mereka melihat mineral diekspor. Kawasan mereka hanya menerima debu, bunyi bising dan sedikit pekerjaan. Pendidikan profesional terhad kepada segelintir orang. Pesisir Sahara Barat menawarkan ikan dan pekerjaan pelabuhan. Tetapi keluar ke laut tanpa dokumen hampir mustahil. Nelayan mengadu had tangkapan dan lesen mahal. Kapal besar pula mengambil sebahagian besar hasil tangkapan. Pengawal bertugas di pantai, berbantah amat berbahaya. Enjin dan jaring dibaiki oleh tukang tempatan. Namun ribut dan serbuan menghilangkan pendapatan berminggu-minggu. Bandar pesisir pantai ada lebih banyak sekolah dan doktor berbanding gurun. Namun kawalan sentiasa ada. Tanpa pas dan kenalan, seseorang tidak dapat pergi jauh. Navigasi malam bagi bot kecil hampir ditutup sepenuhnya. Laluan antara bandar dan pekan di Sahara Barat dipersetujui awal. Beberapa laluan ditutup. Dokumen dan telefon diperiksa di sekatan jalan raya. Internet berfungsi, tetapi kumpulan aktif cepat menarik perhatian pihak berkuasa. Orang ramai mengelak topik politik, termasuk dalam pertemuan keluarga. Acara kebudayaan boleh berakhir dengan serbuan. Serbuan malam meningkatkan kebimbangan dan meragut tidur. Kehidupan awam terbatas kepada dapur dan halaman rumah. Dari luar, semuanya nampak tenang. Namun, rasa sentiasa diawasi tidak pernah hilang siang atau malam. Pembela hak asasi mencatat pembubaran demo, penggeledahan, penyitaan alat dan penahanan aktivis di Sahara Barat. Prosiding mahkamah sering tertutup. Peguam disekat akses kepada bahan bukti. Pemerhati antarabangsa hanya dibenarkan masuk secara terpilih. Bagi keluarga biasa, ini bermakna taktik keselamatan mudah. Jangan berhujah di khalayak ramai. Simpan salinan dokumen dengan jiran. Beritahu siapa yang perlu dihubungi jika ditahan. Simbol terlarang menjadi punca penangkapan. Rakyat faham, protes terbuka boleh berakhir di penjara atau cedera. Apabila lelaki pergi dari Sahara Barat untuk kerja bermusim, wanita menguruskan rumah, air, makanan, anak-anak, saudara yang sakit. Di kem, mereka mengagihkan bekalan, mengatur latihan dan bantuan bersama. Di bandar pesisir, wanita lebih kerap bekerja di sekolah, klinik dan kedai. Penjagaan warga emas dan hubungan kejiranan bergantung pada mereka. Peluang mereka sendiri untuk belajar dan membina kerjaya adalah terhad. Koperasi wanita membantu mereka bertahan, namun jarang berkembang menjadi perniagaan mampan tanpa akses kepada pinjaman dan pasaran. Tanpa peraturan jelas dan keselamatan, mereka kurang daya. Perkhidmatan perubatan sememangnya ada di Sahara Barat. Namun, pakar perubatan sangatlah sedikit. Peralatan yang ada juga sudah usang. Pembedahan yang rumit hanya boleh dilakukan di luar wilayah. Tidak semua orang ada kebenaran atau wang yang mencukupi. Dalam kehidupan seharian, kebanyakan pesakit dirawat di klinik kecil. Klinik-klinik ini hanya mengendalikan kes-kes yang ringan. Di sekolah, kekurangan guru mata pelajaran sains dan bahasa amat ketara. Buku teks pula sering diedarkan secara turun-temurun. Ini kerana bekalan amat terhad. Ramai anak yang lebih tua tidak dapat hadir ke sekolah. Mereka terpaksa bekerja demi mencari nafkah. Internet membantu pembelajaran jarak jauh. Namun, sambungan internet sering lemah dan juga mahal. Ubat-ubatan sering dibawa masuk melalui saudara mara dari negara lain. Ini boleh mengganggu proses rawatan. PBB memantau gencatan senjata di Sahara Barat. Ia juga mengekalkan hubungan antara pihak yang bertelagah. Misi tersebut kerap melanjutkan hak beroperasi. Namun, tiada penyelesaian politik menyeluruh. Referendum telah dibincangkan bertahun-tahun. Namun, senarai pengundi dan peraturannya masih menjadi pertikaian. Gencatan senjata semakin rapuh sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Orang ramai merasainya di jalan raya dan berita. Kenderaan berlogo datang dan pergi. Mesyuarat dan laporan dibuat. Namun, keadaan di lapangan hampir tidak berubah. Misi tidak mengurus aduan harian. Ia juga tidak boleh mengubah sistem permit dan sekatan jalan raya. Tanpa status Sahara Barat yang jelas, tiada rancangan jangka panjang. Orang muda pergi belajar dan bekerja, sering tidak kembali. Mereka yang tinggal berebut peluang kerja di pelabuhan, pelombongan atau perkhidmatan. Protes meletus dan reda kerana ia berbahaya. Ibu bapa mengajak anak-anak jaga dokumen dan jauhkan diri dari politik. Berita menjanjikan rundingan baru, namun kehidupan harian sama sahaja. Ikut jadual, sekatan jalan, internet lemah, ubat mahal. Semakin kerap dibincangkan laluan ke laut melalui negara jiran, walaupun berbahaya dan meragut nyawa. Walaupun banyak batasan, penduduk Sahara Barat berpegang pada matlamat mudah, rumah selamat, dokumen diiktiraf, peluang belajar dan bergerak tanpa rasa takut. Di kem, kunci rumah lama disimpan rapi. Di bandar, mereka menjaga sejarah keluarga. Jika pihak-pihak bersetuju, jalan, bekalan air, sekolah, hospital dan peraturan perniagaan yang jelas perlu dibina. Ini akan mengambil masa bertahun-tahun, tetapi tanpa permulaan, tiada apa yang akan berubah.
Setiap orang di sini mahu satu perkara, hidup tanpa pemeriksaan, tanpa medan berbahaya di padang pasir dan tanpa isu dokumen yang berpanjangan. Jika anda berminat, langgan agar tidak terlepas keluaran baru. Kami menyajikan semuanya ringkas dan padat.